Abdul Fattah Muhammad Amin atau lebih dikenali sebagai Fattah Amin merupakan seorang pelakon, penyanyi dan model Malaysia. Beliau mula meraih kemasyhuran sebagai juara hero remaja 2011-2012 dan terkenal menerusi peranan sebagai watak utama Raja Andrian Benjamin dalam drama Playboy Itu Suami Aku. Selepas 7 tahun melayari bahtera perkahwinan, Fattah Amin dan Nur Fazura sah bercerai dengan talak 1 di Mahkamah Rendah Syariah Petaling Subang Bistari, serta mereka juga dikaruniakan seorang cahaya mata perempuan iaitu Nur Fatimah Aisyah. Selain daripada kerjaya seni, beliau juga giat mencaburi bidang perniagaan dengan mengusahakan sebuah kafe bernama Stalker Cafe dan sebuah gym yang terletak di Kota Damansara. Fattah juga melabur dalam beberapa perniagaan termasuk kosmetik dan hartanah sebagai persediaan masa depan. Bukan sebab dadi sibuk atau busy, tapi bila besar Fatimah akan faham keadaan sekarang Fattah Amin. Baru-baru ini tular satu video yang dimuat naik di laman media sosial TikTok milik Mimpi Shakila yang perolehi perhatian ramai. Video berkenaan kini meraih jumlah tontonan sebanyak 236,000, tanda suka sebanyak 13,000 dan sebanyak 459 komen. Di dalam video berkenaan memaparkan Fattah Amin yang diminta memberi ucapan oleh Jananik untuk Fatimah apabila suatu hari nanti dia melihat video tersebut. Dari Fattah Amin buat Nur Fatimah Aisyah, jagalah hubungan ayah dan anak ini. Rata-rata netizen sebab melihat video tersebut. Mereka juga mengatakan ucapan yang diberikan oleh Fattah itu ternampak sangat ikhlas.